Okay, so itu dah tukar radiator cap, dah tukar fan sway, dah tukar thermostat. Masih tak okey, temperature masih lagi naik, kipas tak jalan. So hari ni aku beli relay. Okay, relay kipas, dia ada dekat sini. Okay, dia kat sini. So ni yang lama lah, nak tukar yang baru. So dah pasang yang baru, jom kita try pasang bateri dulu. Okay, kita biar dia running dulu kejap. Okay, pada jalan dah, alhamdulillah pada jalan. Ni yang betul lah, batang ni rosak, relay ni rosak, kita dah jalan. So temperature pun dah normal, kipas dah jalan, temperature pun terus normal. Tadi hampir tengah, tadi hampir sampai tengah. Sekarang kipas dah jalan, temperature, meter temperature pun dah ok lah, dah normal. Dah running dalam 10 minit, kipas pun dah pusing, ni pun dah berhenti, temperature pun dah ok. Ok, temperature dah ok. So tak ada masalah.